ada penunggang motor ni, dia PM Abang Jubah mengenai kecederaan. Dia cakap, betul ke rider motor third party accident dengan kereta, kiranya dia salah lah. Tak boleh claim pampasan kecederaan langsung. Jawapan dia salah. Sebenarnya penunggang motor ni banyak kelebihan dia. Tak kisahlah dia salah atau dia tidak bersalah, sekiranya dia kemalangan dan mengalami kecederaan, dia tetap boleh menuntut pampasan kecederaan ke atas kereta yang terlibat dalam kemalangan dengan dia. Abang Jubah ulang lagi sekali, dia tetap boleh menuntut pampasan kecederaan walaupun dia bersalah. Cumanya sekiranya dia bersalah, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Pampasan yang dia dapat tu mungkinlah tak banyak mana. Kalau dia tak bersalah, macam-macam pampasan yang lawyer dia akan tuntut ke atas kereta yang bersalah tu. Pesanan Abang Jubah dekat rider-rider ataupun penunggang-penunggang motor dalam Malaysia ni, pastikan korang ada lesen memandu dan juga korang ada polisi insurans semasa korang menunggang di atas jalan raya. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu ataupun tak ada workshop nak hantar kereta korang, terutamanya pengguna insurans Etika ataupun syarikat Takaful Malaysia, korang boleh datang ke Bengkel Abang Jubah, bakal tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa ke next video. Assalamualaikum.